Selamat sore, Jokando. Oh, ternyata tangkapannya masih bagus ya. Ada boy. Oh, ada boy. Masuk dia. Masuk apa tadi sini dan ciduk dia. Atah. Kok si boy kok dikirim ke Jawa? Bapak banyak anak hadang dan berarti lah gua kok nak amu bagami nangkok empat dan tangkok siko lagi ken. Tangkok sini lagi kenyak. Ini kat apa lah buat madu. Kita masuk berjiwa berbi loh tiba. Kau jaluk ndak teti kau cabiak loh mah. Ya yang. Dalam dia. Sarana kau pandai. Kau nak nang mau ya. Ndak gak tagang je yang boleh tagang. Dia pun dah. Ini tu lape mah, kambang mah. Kau kalau bapusur kau tambah payah mah. Payah dah. Tak ada yang luar. Ini para ibu-ibu dan para warga ikut menyaksikan ya Kadang-kadang lihat. panen raya ikan larangan di Kenagaran Tosmena. Ini kita lagi bersama siapa nih saudaraku? Saudara Rio ya. Bapak saudara Rio, nama lengkapnya kalau boleh tahu Pak? Ada pakai Bambang nggak Rio Pak? Kambang tu. Ke situ ni ah. Kalau minta awak kebencian tepek mana ni? Boleh cak apa? Jalur eh. Iya. Ni dah pek mah. Apa sis? Enggak. Enggak. Mantap sih. Abang Rio kena tahu kan. Sama Rio nanya. Orang bukit. Kau jalur ya. Jalur tu. Kadang-kadang tu, lama lo nak doba ubar dah. Masih ada kacau dah. Ya.
Tadi siang mak kacau jadi nak dua lauk kau punya buat. Hilang kan? Ha. Tabiang tu bagawang. Dia dalam salah juga. Ah tu. Inilah abang Atku ya, yang paling ganteng. Lah dapat bang? Ikan itu ya. Oh, ukuran jumbo dan. Ya. Mantap. Kau kemana pembuangan dan? Berinci. Rinci. Mudah-mudahan dagangannya lancar ya Dadko. Amin. Amin, amin, mantap. Ini adalah panen yang ketiga ya. Panen raya ikan larangan di Kenanggaria Rantau Semenang. Timbang lu. Sep, timbang lu, Sep. Timbang lu. Timbang. Ikannya masih segar-segar ya. Sampai berdua harus ya. Berdua ada. Ya, ya. Ludi. Yang berdua. Ambil lah. Oke, timbang gua. Kau tanah putih. Kau tanah. Saya dah ambil. Ikan steak dah kedede. Kalau kau tak tahu awal. Lihat saya juga. Keluarnya. Wah, tu salah satu. Dahel. Memang kabur dah. Lama. Apa sih?